Hey, what's up guys? Tengah tengok jam ke tu? Sabar, jom kita buat air bandung cincau soda. Makan sekali dengan cucur crab stick ni. Sangatlah sedap, kruk-krak. First korang ambil bawang merah, campurkan dengan daun kucai, lada besar, crab stick. Lepas tu tambahkan 1 cawan tepung gandum. And korang masukkan setengah cube pati ayam. Lepas tu gaulkan sekali dengan ikan bilis sikit yang kita dah tumbuk bersama garam sikit. And secret ingredient dia kita perlukan F&N Club Soda Water. Yang ni air kosong carbonated. Perfect korang boleh buat macam-macam flavor untuk air buka puasa ataupun boleh letak dalam masakan. Bila kita letak dalam cucur ni, dia akan jadikan cucur kita lagi fluffy kat dalam lah. So korang gaul-gaul. Cuma kat sini aku tertinggal something. Tepung gandum bukan 1 cawan, 1 cawan setengah sebenarnya. Tertinggal kat tepi, minta maaf. Gaul-gaul. So kalau batter korang cair sangat, tambahkan lagi tepung gandum. Kalau pekat sangat, tambahkan lagi air club soda water tadi. Okay, lepas tu kita boleh gorengkan. Api jangan kuat sangat, bagi ruang untuk cucur kita masak elok-elok supaya crunchy kat luar tapi dalam masih lembut lah. So dia akan keluar golden brown macam ni. And bila kita potong, dengar tu guys, ASMR, kruk-krak bunyi dia. Sangat sedap, boleh makan satu family ataupun aku rasa boleh buat jual-jual colek malam-malam untuk more pun boleh juga. Okay, next kita nak buat air bandung cincau soda. Sangat senang, korang letakkan ais, tuangkan sirap rose, campur-campur je berapa banyak tak kisah. And then letakkan susu pekat sikit, tak perlu banyak sangat. And masukkan 1 tin air club soda water tadi. Okay, lepas tu kita akan gabungkan dengan F&N ice cream soda. Yang ni best seller. Kalau setiap kali raya semua rumah akan ada, sebab senang nak serve kat customer pula tu, kedai makan aku, kepada tetamu. So tetamu datang ke rumah lah. So korang boleh kacau, bagi sebati dulu, and baru masukkan cincau, letakkan selasih, and letakkan kita punya susu cair kat atas untuk bagi lagi rasa creamy kat ujung-ujung tu. Okay, so bila kita gaul sekali, kita akan dapat bandung yang pekat tapi dia tak heavy sangat. Ujung-ujung tu akan keluar rasa fizzy yang balancekan dia punya rasa lah. So korang boleh minum and makan sekali dengan cucur crab stick yang kita buat tadi. Tapi cucur tu kena makan panas-panas lah, baru dia betul-betul crunchy. Okay, sedia untuk dihidang. Kita punya cucur ni very crispy kat luar tapi dalam lembut je. Oh, sedap ni. Rasa dia very refreshing. Tak heavy sangat, tak pekat sangat. Sejuk lalu kat tekak. Okay, selamat mencuba.